Yes. Okay. Amalan yang termulia adalah berjuang di jalan Tuhan. Sampai sekarang masih ada banyak orang yang akan menolak kebenaran. Tetapi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengabarkan berita baik. Sesuatu usaha yang kecil tidak boleh dipandang tanpa nilai. Kerana jika ia diusahakan mungkin akan ada manfaatnya. Kita tidak akan dapat menikmati sesuatu untuk selama-lamanya. Kerana kehidupan di dunia adalah sementara. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Perkara mempercayai Tuhan yang benar adalah bukan perkara senang linang. Berbuatlah banyak kebaikan supaya kelak akan menerima nikmat daripada Tuhan. Tidak boleh melakukan kebaikan kerana manusia. Okay, continue now. Wait not here. Okay, sini. Okay, the noblest practice is to struggle in the path of God. Until now, there are still many people who will reject the truth. But this cannot be used as an excuse not to preach the good news. A small effort should not be viewed without value, because if it is worked on, it may have benefits. We will not be able to enjoy something forever, because life in this world is temporary. We cannot repay evil with evil. The matter of believing in the true God is not an easy matter. We must do a lot of good deeds so that later we will receive blessings from God. We cannot do good deeds for the sake of people. Okay, inilah saya semua ni basic ni lah. Saya hari ni tak payah share banyak lah, cuma sampai 3 minit sudah cukup lah. Okay, dia kalau banyak pun orang tengok pun letih lah. Sekarang sudah 2 minit 45 saat. Ni semua ni ringkas-ringkas ni lah. Tadi ada share bagi Tia lah. Tia akan share untuk you orang lah. Yes. Okay, thank you. Okay. Amin.